Universiti Malaysia Kelantan UMK memperkukuh kerjasama strategik bersama Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kelantan menerusi pemeteraian memorandum persefahaman dalam bidang penyelidikan veterinar hari ini. Majlis berlangsung di UMK Bachok dan disempurnakan oleh Naib Chancellor UMK, Datuk Profesor Insinyus Teknologis Dr. Arham Abdullah bersama Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kelantan, Dr. Yahazmida Yaakob. Kerjasama ini merangkumi penyelidikan, pembangunan modal insan, pertukaran pelajar dan kaki tangan serta pelaksanaan projek R&D dan perkongsian kepakaran. Menurut Naib Chancellor UMK, inisiatif ini penting dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara, khususnya dalam menghadapi cabaran global yang menjejaskan rantaian bekalan makanan. Sementara itu, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kelantan optimis kolaborasi ini mampu melahirkan graduan berkemahiran tinggi serta memperkasa sektor veterinar negara.